Hello guys, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang kembali ke channel aku. Baik, aku Fifi Daus dan kepada yang baru sampai dekat channel aku tu, jangan lupa guys tekan subscribe dan tekan like button dekat bawah tu. Okay guys, seperti yang mana apa korang dah nampak dekat aku punya title dekat video aku ni dan juga dekat thumbnail luar tadi, alright? Aku dah buat satu video yang terbaru kalau korang nak tukar kenderaan, okay, daripada motor ke kereta, kereta ke motor, motor pakai van, kereta pakai lori, pakai 4x4 dan sebagainya. Aku akan buat satu video macam mana cara untuk korang nak tukar kenderaan dalam aplikasi Lalamove ni. Okay, so 3 tahun yang lepas aku dah buat dah video ni. Tapi ramai yang pergi komen DM dekat aku punya TikTok, bagi tahu kan video tu tak boleh tengok lagi dah. Bukan tak boleh tengok, boleh tengok, cuma dia punya sistem tu dah lain dah. Dia punya sistem tu dah tukar, so tak valid lagi dah video tu. So aku buat satu video yang baru ni, khas untuk korang yang nak tukar kenderaan dalam aplikasi Lalamove tu. Okay, so kalau nak tahu, jom kita pergi semak tutorial ni. Jadi kalau korang nak tukar kenderaan ni guys, korang tak perlu pun nak pergi ke office, tak perlu pun nak walk in dekat HQ Lalamove, alright? Ataupun tak perlu nak call, tak perlu nak chat dengan CI semata-mata nak tukar kenderaan ni. Okay, kita boleh buat sendiri dekat dalam kita punya aplikasi Lalamove. So cara ni macam mana? Aku akan tunjukkan dekat sini, korang boleh refer dekat video sebelah sini. Okay, so first kali adalah kita kena buka dulu dekat dalam kita punya aplikasi Lalamove. So bila kita dah masuk dekat dalam interface ni, alright, korang tak perlu nak tekan online, tak perlu nak pergi go online sebab kita bukan nak pick up job, okay, sebab kita nak tukar kenderaan. Jadi kita matikan dulu kita punya apps ni, okay, supaya job-job yang masuk tu tak mengganggu kita punya proses ni lah. So, dekat mana korang nak kena pergi tukar kenderaan ni? Okay, step dia adalah yang pertama korang kena pergi dekat korang punya profile. Pergi dekat sini. Kalau sebelum ni kita kena tekan dekat help center, right, untuk kita nak tukar kenderaan. Tapi untuk kali ni, yang latest ni korang kena pergi dekat korang punya nama, okay, dekat korang punya gambar kan dekat atas tu, okay, dekat nama tu dan korang tekan dekat sana. So bila korang tekan dekat korang punya profile ni, korang akan dibawa ke satu halaman personal information. Okay, dekat sini adalah korang punya detail, nama, apa lagi, IC nombor, nombor phone dan juga kenderaan apa yang kita sedang gunakan sekarang. Okay, dan sebelah kita punya vehicle details tu ada satu button, okay, untuk kita change ataupun kita nak tukar kita punya kenderaan. So korang tekan button change dekat sini. So sebelum nak tukar kenderaan, dia ada bagi reminder dekat kita. Makna kata dekat sini dia bagi sedikit nota lah untuk korang baca dulu. So apa yang ditulis dekat sana adalah change vehicle details. Okay, you can continue taking order while we process your request. So makna kata dekat sini masa kita tengah tukar kenderaan, selagi mana kenderaan yang kita nak tukar untuk next nanti, selagi mana tak tukar, selagi tu korang boleh pakai. Sebagai contoh, korang tengah pakai motosikal sekarang dan korang nak pakai kereta lepas ni, korang nak tukar pakai kereta. So semasa proses penukaran, selagi mana kereta tu tak ditukar lagi, okay, semasa on the way nak tukar tu, korang still lagi boleh pakai motor untuk pick up job motor. Okay, so dia cakap lagi, if you are registered with Lalamove right before, please register again. So makna kata lepas sebelum ni korang pernah register untuk Lalamove ride, bawa penumpang, hantar penumpang tu kan, maknanya korang kena register balik untuk hantar barangan pula. Okay, so make sure your wallet has over 50 to cover the deposit for your new vehicle. Okay, makna kata dekat sini korang kena make sure korang punya top up dekat dalam wallet Lalamove ni mestilah ada RM50 dan ke atas supaya dia boleh tolak lah, okay, deposit mengikut kenderaan apa yang kita pilih. Okay, kalau macam kereta deposit 25, kalau macam 4x4 mungkin aku rasa 40-50 ke atas kot. Kalau macam lori semua tu mungkin lagi mahal lagi lah. Okay, so dia nak pastikan kita punya wallet dalam kita punya duit dalam wallet tu sentiasa ada supaya dia boleh tolak nanti untuk kita nak tukar kenderaan. Sebab tukar kenderaan perlukan deposit. We will update you within 5 working days. Okay, makna kata dekat sini penukaran ni ambil masa dalam paling lama dalam 5 hari waktu bekerja. Okay, so kalau korang dah faham, dah setuju, korang tekan je change terus dekat sini. Okay, so bila dah verify macam ni, dia akan bawa ke satu page untuk korang letakkan korang punya korang punya nombor. Dia akan hantar TSC nombor dekat korang punya account. Ni dah masuk dah dekat punya account ni. Okay, so korang kena fill in dekat dalam ni dalam masa seminit je. Okay, lepas korang dah letakkan OTP nombor tu, dekat sini lah korang akan start update korang punya kenderaan. Okay, korang akan start update apa kenderaan baru yang korang nak masukkan ke dalam
Lalamove ni. Okay. So select request, korang kena pilih lah. Okay. Korang punya vehicle. Alright. Select vehicle. Pilih kenderaan apa yang korang nak pakai. Untuk next nanti. Okay. Sekarang korang tengah pakai motosikal. Katakan nak upgrade ke kereta. Korang pilih lah kereta. Okay. Pilih car all type. Ataupun nak pilih apa, pickup, truck 4x4, van 7 feet, van 9 feet, open lorry 10 feet, lorry 10 feet, open lorry 15 feet, lorry 14 feet, open lorry 14 feet, lorry 14 feet. Oh, banyak lagi korang nak baca dekat sini. Korang boleh tengoklah apa kenderaan yang korang nak tukar, korang pilih lah. Okay, mengikut kapasiti dan juga kenderaan apa yang korang nak ubah lepas tu. Okay, so katakan aku ambil contoh dekat sini, aku nak ambil ubah kepada motor. Okay, sekarang aku tengah pakai aircon kereta. So aku nak tukar kepada motor. Jadi aku pilih motosikal. Ni ikutlah korang nak tukar kenderaan apa, korang pilih je kenderaan apa yang korang nak pakai next tu. So lepas tu korang kena masukkan apa? Kena masukkan nombor plate kenderaan yang korang nak tukar lepas ni. Katakan sekarang pakai macam aku pakai kereta dan aku nak pakai motor lepas ni, aku kena masukkan nombor plate motosikal yang aku nak tukar tu. Okay, so aku letak random dekat sini. Okay, lepas tu kita tekan next. Dan lepas tu korang kena masukkan gambar. Okay, kena ambil gambar korang punya driver license. Okay, ambil gambar korang punya tu, apa, gambar depan korang punya license tu. Okay, take a photo ataupun choose lah. Ini aku random je lah ambil ni. Alright. Okay, so yang kedua, yang vehicle photo ni korang kena letakkan korang punya gambar kenderaan. Okay, gambar contoh macam nak tukar motor kan, korang kena letak gambar motor tu. Okay, tapi korang kena make sure tau, korang ambil gambar yang nampak nombor plate. Contoh ambil gambar bahagian depan ataupun ambil gambar bahagian sisi belakang ke, make sure kena nampak nombor plate, apa yang nombor kenderaan yang korang nak register tu. Okay, so masukkan dekat sini. Dia dah bagi contoh lah dekat situ, korang boleh tengok lah. Okay, refer kat contoh tu. Okay, contoh nak ambil gambar, korang masukkan. Alright, lepas tu korang tekan next. Okay, so untuk next ni, step yang ketiga ni, alright, reason untuk update korang kena letak juga. Okay, tengok one by one. Okay, apa tujuan korang nak update korang punya kenderaan ni? Okay, due to regulatory cost, change of rental vehicle company, previous vehicle not available anymore, bought a new vehicle, I have extra vehicle to drive. Korang pilih lah. Okay, apa sebab korang nak tukar kenderaan ni? Okay, ada dekat sini. Lepas tu korang tekan submit dekat bawah. Aku tak tekan tau sebab ini aku just buat random ataupun aku buat video. Aku just buat video sahaja. Ni kalau aku tekan ni, habis aku ni, kena ban aku ni. Aku kan letak gambar tu betul pun. Okay, so ini contoh lah cara untuk korang nak tukar kenderaan menggunakan aplikasi Lalamove ni. Okay, senang saja, semua buat dekat dalam apps ini sahaja. Sebab korang dah tekan button submit tu, barulah korang tunggu dalam masa start hari ni. Start hari ni dia akan kira 1 hari, 2 hari sampailah hari ke-5, insyaAllah. Lepas tu korang dah boleh pakai dah akaun Lalamove menggunakan kenderaan baru yang korang register tu. Okay, so kalau korang nak tukar kenderaan kan, contohlah ada yang tanya dekat aku kan, kalau kita pakai, contoh pakai kereta, right? Sebab kalau pakai kereta kita boleh nampak job motor, dan korang nak pakai motosikal pergi ambil job motosikal menggunakan akaun kereta, itu sangat bagi aku sangat macam mana, risiko sebenarnya. Okay, sebab apa? Sebab bila korang pakai kenderaan lain, kan, okay, pergi pick up job kan, tapi korang punya kenderaan dekat dalam aplikasi Lalamove tu kereta, so dia akan boleh menyebabkan risiko lah, korang kena ban dan sebagainya kalau customer tu report. So lebih baik aku rasa korang tukar kenderaan sekiranya korang korang nak pakai motosikal pula. Contoh lah pakai kereta macam rasa tak berbaloi kan, rasa macam minyak parak, okay, rasa macam susah nak bawa kereta kan, korang boleh tukar pakai motor pula. Okay, so ikutlah korang tukar kenderaan apa-apa. Ini contoh yang aku boleh bagi. Jangan korang pakai kenderaan lain pergi pick up untuk barangan customer menggunakan kenderaan lain. Contoh pakai kereta A tapi korang register kereta B. So tak nak lah nanti bila customer report, okay, kenderaan lain datang pick up, so kena ban kita punya account. Alright, so be careful juga guys. So itu juga video yang aku nak kongsikan kali ni. Alright, aku harapkan bermanfaat dan aku harapkan dapat info kepada korang semua yang nak tukar kenderaan dekat dalam aplikasi Lalamove ni. Lepas ni tak ada lagi dah kan soalan-soalan macam tu yang aku akan dapat dekat dalam aku punya DM dekat TikTok nanti. So itu je guys, kalau korang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa guys tekan subscribe, tekan like dekat bawah tu. Terima kasih guys kerana menonton. Jumpa lagi aku. Assalamualaikum.